Ceramah air tadi kan? Oh ya, pasal ceramah apa tu? Jimat air. Lepas tu cara menggunakan air bersih. Air tak ada. Kau ni kau nak tanya mak ayah. Kau faham tak ceramah itu kat dia? Aku sama faham. Kawan-kawan, jom kita pergi rehat. Saya sudah lapar. Jom. Mari kita jom. Okay, jom sedangkan je tangan foto pengantin sana. Foto mak foto. Weh, Z, ada pipe bocor ah. Ada aku pasal nampak pipe bocor kat situ. Aku rasa kita kena panggil pengawas lah untuk melihat pipe bocor ini. Ya dah, sama dah. Sekejap aku pergi panggil sekejap. Pengawas. Ya, saya nampak ada pipe bocor kat belakang sana. Kau bocor kat belakang sana. Ya ni. Macam mana boleh bocor? Saya pun tak pasti macam mana. Boleh tengok kan? Aku tak tahu lah tu. Ya, ada pipe bocor dekat situ. Ada pipe bocor dekat situ. Pipe bocor kat situ. Kita buat kita ni Ya dah, kau nak kan pembelajaran air. Wait, Azab. Dah Nazar? Dah. Dah, saya betul tengok. Rasa part ni lah diorang buka ni ha. Siapa lah yang buka? Okay, cuba try. Kan dah okey. Dah okey dah. Okay Nazar, aku sini dah okey ni Nazar. Dah tak ada dah bocor-bocor ni. Ya tu. Jom bagi kita dua orang. Jom. Weh, aku dah bagi dah pipe tu. Terima kasih Ana. Jom jimat air. Dapat air menitis? Pastikan pilih air ditutup dengan rapat selepas digunakan. Jom jimat air!